Abang Hamdan tak ada. Kalau tak ada, kalau ada. Tak, kalau dulu acik ni begini. Pukat tunda. Tak boleh keluar weh. Acik. Pukat. Dia tak boleh bocor punya. Sol. Ha? Kat HE pukat ajak naik atas. Pukat. Tak boleh turun naik. Tapi kita dah bijak sikit. Kat HE dah tak bawa pukat. Dia dah memang lain. Dia dah buat lorong-lorong macam lokah tau. Panjang. Cik-cik masuk terus. Ni. Nak pusing balik jalan mana pun tak tahu. Alamak. Kena ikut anak panah je. Gerak terus. Tu lah satu-satu Acik tengok. Acik-acik nanti datang HE tak jumpa jalan keluar. Susah. Dia nak kena jalan, relax. Tapi cuma kelebihannya satu side tempat tu, acik boleh relax. Dia privacy sikit. Macam penat ke apa kan, nak tengok duduk relax. Ada peti ais, abang siapkan peti ais. Setiap showroom tu, abang letak peti ais satu. Kecil. Peti ais privacy. So acik boleh pilih air, boleh minum, boleh relax. Ada tong sampah siap. Macam rumah lah, betul macam rumah. Setiap satu set tu ada macam rumah.